Saya minat kat seorang janda. Ni baru best. Tapi isteri tak bagi kahwin. Macam mana nak buat? Dosa kat saya untuk kahwin senyap-senyap. Baik. Kalau kita dah ada isteri, dia dah ada isteri, lepas tu dia tengok seorang janda, dia minat pula. Okey? Jawabnya, tak ada masalah. Itu bukan masalah. Kerana penyakit laki-laki ni, dia suka perempuan. Siapa sini tak suka perempuan? Angkat tangan. Kalau tidak gay, mati pucuk. Tahu tak? Zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa. Allah jadikan lembaga makhluk bernama lelaki, diinstalkan dalam tu satu application sukakan perempuan. Tahu tak? Lepas tu orang lelaki bila dia kahwin, ada bini. Dulu tak ada bini, dia nak kahwin. Ada perempuan yang menemani hidupnya di rumah. Bila dah ada bini, dia pergi jalan, pergi KL, pergi Sogo, pergi Jalan Tak, pergi mall, pergi tu. Dia tengok perempuan, ui yo, lawanya. Dia tengok, dia minat pula tak? Cuma jawab, jangan pelawak. Minat pula tak? Suka pula tak? Itulah lelaki. Faham lagi? Itu penyakit dia. Bukan makna kahwin. Dia suka perempuan. Dia ada bini comel, putih lepu, hidung macam burung raja udang lah bini. Dia tengok perempuan, yo, wow, yo, wow, yo. Dia main gitu pula. Betul tak? Ke tak? Ada tak gitu? Jangan tipu. Ni syurga ni, betul tak? Mau pakai track shoe, mau hak rambut LB, mau. Betul tak? Itulah penyakit suami kita, faham? Cuma dia balik rumah dia buat bodoh. Itulah penyakit. Cuma janganlah kahwin ramai-ramai. Betul tak? Dan kalau kahwin juga, kalau kamu kemampuan, dia tak boleh kata apa hukum syarak dibenarkan. Tapi itulah penyakit laki-laki. Dia kahwin dah kerana pun dia minat pula cerita. Dia sembang di pejabat, sembang kedai kopi, sembang kedai mamak. Perempuan ni. Sampai tepuk-tepuk meja. Tepuk-tepuk meja. Tapi tak kahwin pun. Jadi kalau kamu nak kahwin, kahwinlah. Tapi jangan jadi menyakitkan hati isteri kamu yang pertama. Maknanya beritahu dia, minta izin kepada dia. Kalau you suka, I kahwin. You tak suka, tak kahwin. Setuju tak orang perempuan? Setuju tak? Tanya awak dulu. Setuju tak? Tanya awak dulu. Tak juga. Baik, matilah dah.